Datuk ada pandangan dari sudut perpaduan dan pembangunan itu tadi. Sila komen, Tok. Terima kasih pengerusi. Saya tertarik bila kita bercakap soal pembangunan. Sebenarnya pembangunan itu merupakan matlamat asasi seorang pemimpin ataupun khalifah. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak melantik seorang khalifah di atas muka bumi ini, malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengapa dipilih manusia tidak dipilih malaikat? Sehingga tertera dalam surah Al-Baqarah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa nak lantik manusia sedangkan manusia itu ada potensi membinasa? Kenapa tak dilantik spesies malaikat sedangkan malaikat itu mempunyai potensi beribadat, bertasbih, bertahmid, bertakdis? Allah pilih manusia, tidak pilih malaikat, kerana manusia walaupun ada potensi membinasa, manusia juga ada potensi membina, membangun. Potensi itu tidak ada pada malaikat. Kalau malaikat itu dilantik di muka bumi ini, dia tengok lombong emas pun dia tak berasa nak buat apa. Dia tengok bumi yang subur pun dia tak akan buat pertanian. Kerana malaikat ini lebih berminat kepada soal tahmid, takdis dan juga sebagai yang disebut tasbih dalam Al-Quran. Lalu Allah menyebut bahawa seorang khalifah, seorang pemimpin, paling penting agenda utama memikirkan adalah soal pembangunan. Sebab itu sangat penting sekali bila kita bercakap tentang pembangunan. Dan Alhamdulillah, pemimpin negara kita, dia bukan pentingkan pembangunan fizikal atau material saja, tetapi pembangunan insan itu pun penting juga. Sebab itulah Dr. Yusuf Qaradawi ada menyebut, kekayaan, aset yang paling penting bagi sebuah negara bukanlah emas dan perak yang ada di muka bumi itu, tetapi manusia yang ada di atasnya. Sebab itu kita pentingkan soal pembangunan insan atau kita kata modal insan. Sebab saudara penonton yang dirahmati Allah, kalau kita boleh bina sebuah kereta yang baik, kereta yang canggih, yang dilengkapi dengan pelbagai alat-alat yang terkini, tapi orang yang nak bawa kereta tu tak pandai, maka kereta yang hebat pun tak menjadi satu perkara yang berarti. Maka begitulah juga, kalau kita membangun dari segi aspek-aspek fizikal pun, tetapi manusia itu tidak dibangunkan mindanya, tidak diberi kesedaran, maka dia tak akan tahu, menilai dan menghargai pembangunan. Orang buat pembangunan pun dia tak rasa kata ada pembangunan. Yang dia tahu, komplain saja sebab dia tak nampak pembangunan. Sebab tu membangun minda insan, modal insan itu menjadi agenda utama. Nak jadi modal insan tu macam mana? Pertamanya kita kena jadi manusia yang berilmu. Kita jadikan manusia itu berkemahiran, maka insya-Allah kalau dibina insan-insan yang begini, mereka tahu menikmati pembangunan. Wallahu a'lam.